kita dibohongi, kita kena follow passion tau. Follow passion, sebenarnya passion tu bagus sebenarnya, tapi kalau passion tu tak bagi impact kepada hidup kita, di mana dia tak bagi income, dia tak bagi kehidupan yang lebih baik, kenapa kita nak ikut passion? Ini benda yang saya lalui, saya cuma sharing sebab saya dah pernah kerja passion, kemudian passion tu dah makin merudum, tak ada demand, bukan sebab tak usaha, ada usaha tapi tidak sesuai di sini. Dan mungkin itu juga tidak sesuai dengan matlamat hidup ataupun demand, sebab saya rasa masih rasa macam hamba. Okay? Kemudian saya fikir balik, kenapa aku tak fokus benda yang tak minat tu dan jadikan benda tu sampai saya minat. Itu satu definisi hidup yang baru lah. Dekat situ saya develop, walaupun saya tak suka dengan kehidupan tu, tapi dia bagi saya makan. Dia bagi saya makan, dia bagi saya kejayaan yang lebih berstruktur. Dia lebih, bukan terjamin tau, dia macam mana saya nak sampaikan benda ni. Kejayaan tu, dia beri kita satu kehidupan. Tu lebih baik berbanding kerja passion yang merana lagi teruk kita punya kehidupan. So kita kena plan 5 tahun ke depan lah macam mana kan kita punya kejayaan tu 5 tahun ke depan, adakah lagi baik ataupun lagi buruk. Kena plan ke depan lah. Jangan terlalu selesa, jangan takut, try je dulu, tak ada masalah pun. So dekat sini pengajaran yang saya nak sampaikan, passion tu boleh buat, okay? Passion tu boleh dibina semula. Kita tak boleh ikut apa yang kita minat langsung. Kita minat tu okey sebenarnya, tapi selepas kita ada kita dah berjaya, okey, lepas dah kita berjaya, kita boleh ikut passion kita tu. Sebab dah berjaya kan, duit dah banyak, benda tu dah duit banyak, baru kejap kita punya passion. Secara logik. So setakat itu je lah, ni video pendek. So kalau tak ada apa-apa, boleh share dengan kawan. Dan saya juga ada jual ebook tentang kewangan dan masalah brain fog, ada solusinya. Okay, so kalau tak ada apa-apa, let's go.